Simpan sikit-sikit, lama-lama tetap sikit. Ini adalah kebiasaan bila menyimpan wang kertas di dalam digit account. Lama-lama kita tengok duit kertas lagi cepat habis. Kenapa? Bila kita ada simpanan duit yang banyak dalam akaun bank, secara tidak langsung nafsu kita nak membeli menjadi tinggi. Semakin ligat otak kita fikir untuk berbelanja. Barang yang mahal pun terasa murah. Handphone yang tak rosak pun mula rasa nak tukar baru dengan alasan nak reward diri. Ini adalah masalah dalam kewangan yang jika tidak diubati, kita lambat kaya ataupun tak kaya langsung. Kekayaan bukan tentang berapa banyak wang yang kita ada, tetapi berapa banyak yang kita simpan. Namun, macam biasa, simpanan wang lama kelamaan habis terguna atau bocor kerana inflasi. Emas, simpanan sikit-sikit lama kelamaan suka bocor dan jadi lebih berdisiplin untuk menambahkan gram lagi dan lagi. Ini adalah rahsia orang kaya sebenarnya. Jadi, jom tukarkan cara menyimpan duit kertas untuk upgrade duit kertas kepada bentuk logam yang bernilai, iaitu emas. Emas menghilangkan nilai ringgit kita menjadi gram, secara tak langsung menghilangkan nafsu untuk berbelanja. Fikiran kita hanya tertumpu kepada berapa pertambahan gram emas yang kita simpan. Jadi bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas dengan Public Gold, anda bolehlah isi back biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.